Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang saya nak sampaikan hari ni ialah jawapan untuk setiap soalan-soalan yang saya terima sebelum ni. Macam ni dan banyak lagi. Okey, saya nak cerita macam ni. Sebenarnya saya bukannya suruh ambil lepas tu letak kat gigi, lepas tu isap dia punya getah ni. Tak. Saya suruh ambil. Bila dah ambil ada getah tu, tak perlu banyak pun getah dia. Okey, saya pergi dekat sebelah ni ada gigi contoh. Pergi kat gigi, bila ada getah yang sikit ni, yang mana gigi sakit, letakkan macam tu. Kalau gigi yang belah-belah dalam ni, pakai cermin supaya kita dapat agak kat mana lubang. Dan kemudian getah tu akan melekat sikit kat situ. Jangan tutup mulut dan jangan telan air liur. Macam tu, jangan telan air liur. Dan bila agak dalam seminit lebih, ambil tisu, lekap dekat ni. Dia punya tu dah boleh buang dah getah dia. Lepas tu buanglah tisu tu. Bermakna getah daripada pokok tadi dah tak ada dalam mulut, barulah telan air liur. Ataupun satu lagi penyelesaian dia, kalau tak ada tisu, orang-orang zaman dulu bila dah agak macam lama dah sikit duduk dekat gigi yang sakit tu, bolehlah ludah segala apa yang ada dalam mulut tu. Keluarkan, ludah sampai rasa macam dah tak ada sikit pun getah kat dalam mulut.